Hello, Assalamualaikum guys. Welcome to my Chucky Boy channel. So hari ni kita akan main game Roblox. Yang game Steal a Brain Roll. Game yang terbaru yang datang. Kita akan test hari ni. Dan game ni adalah game ni kita macam kita boleh kumpul duit tu yang macam highest tinggi kan. Dan ni apa kebanyakan yang anomalasi kebanyakan anomalasi yang ada kat sini. So hari ni kita akan main yang game ni. Kita akan test game ni. Dan tapi kita ada satu task. Okay, kita ada satu task. First task adalah kita akan kena curi dekat rumah jiran orang. Kita kena curi. Itu paling penting. Curi tu paling penting. Kita kena curi juga. Ini tengok semua orang ni kita kena curi juga. And game ni aku pernah masuk, tapi aku tak pernah sangat tahu pasal game ni macam mana. Tapi bila aku tengok dengan orang ni, bila kita beli barang ni, kita kena letak dekat sini kan. Letak sini, lepas tu kita kena lock. Kalau tak orang akan ambil kan. So first of all, kita akan ada 1000 1k. Kita ada 1.02k. Kita ada duit dan kita boleh beli dulu. Dan kita akan curi orang punya. Beberapa banyak orang kita boleh curi. Kita curi juga. Okay. So kita curi tu macam kerja tu kena buat clean lah. Kalau tak clean tu risau lah. Damn. So first of all, kita akan kena beli yang paling highest dulu. 1k tu paling highest ada apa. Sekejap aku nak check dulu ada apa yang paling highest sekarang ni. Ni semua ni 1.2 1.5k. Ni apa ni, 500. Lagi mahal sikit lagi. Oh, 6 ni 6k. Damn, 6k. Ni 1.2. Ish. Boleh beli tak? Salah. Sorry geng. Matematik aku fail. Yup. Kita kena check dulu. Yup. First kita kena beli dekat base kita dulu. Baru kita boleh curi orang punya. Game ni senang je. Game ni kita boleh curi je. Tak kisahlah rumah jiran ke, rumah bapak ke, curi juga. Satu kisah. Tapi semua mahal weh. Semua 15k, 45k. Siapa yang tengah pukul tu? Ni mahal weh. Ni paling mahal 500. Ni apa ni? Team Cheese. Kucing ke ni apa ni? Ni kucing ke tikus ni? Barai weh. Apa benda ni guys? Okay, kita boleh sell dan kita boleh grab. Grab dia macam mana? Grab je. Oh, kita boleh angkat. Oh, okay. Then please. Oh, okay, aku dah faham. So, kita nak sell tu, kita boleh sell lah. Risau. Kita boleh sell dan kita boleh dapat duit. Okay, first task. Kita dah beli RM500, okay. Second task pula, kita akan curi dekat rumah jiran orang. Kita akan tengok rumah jiran siapa yang paling kaya. Kita pergi sana, kita akan curi orang punya. Kita tengok ni. Tapi first kita kena buat kerja diri bapak. Dia duduk dalam je. Orang duduk dalam ni risau weh. Ni boleh pukul ke apa? Boleh pukul lah. Damn, boleh pukul. Siapa tu? Hantu ke apa dia? Uish. Akak ni kaya tu. Tapi akan duduk dalam dah. Damn. Kita akan pusing semua tempat dulu. Ni siapa ni? Tak ada siapa pun tak ya. Rumah jiran ni miskin dah. Ni siapa ni? Tak boleh check ke? Ada check. Oh, kita boleh. Oh, sekejap. Unlock base. Oh, damn. Boleh bayar. Kurang ajar. Kau pukul lah. Kau tunggu. Oh. Kita kena curi rumah dia pula. Macam ni. Aku dah tahu. Kita curi gas. Kita curi gas. Let's go. Kita curi gas. Kita dapat burung. Go. Come on, Chucky. You can do it, Chucky. Go, Chucky. Mantap. Gas. Tutup. Woo! Kita akan dapat siapa ni? Piro. Wait. Ajar kau belakang. Kau duduk rumah bapak. Balik kau sekarang. Ajar kau. Sotak kau. Anjay. Pukul aku. Kau aku orang ajar punya perempuan. Kau respon sekarang. Kau keluar sekarang dari base aku ni. Kurang ajar kau pukul kat rumah aku sendiri. Aku susah lah nak kontrol dia ni. Dia main PC kau. Damn lah dia ni. Mampus. Kau keluar sekarang. Aku tak kisah. Kau keluar sekarang. Kau curi aku punya, kau siap.
Kau curi aku punya, kau siap kau keluar. Dia nak curi guys. Dia masuk rumah aku guys. Keluar. Dah keluar belum? Dia tak keluar kali. Keluar. Siap. Ui. Base aku. Mampus. Mana dia? Dia nak curi guys. Kau nak curi rumah aku ke? Kau belas sekarang. Guys, ni bahaya guys. Dia nak curi aku punya guys. Weh, keluar weh. Weh, kau ni semak tu. Weh, dia main kejar-kejar lah. Ya Allah. Macam mana dia nak keluar ni? Macam nak kick dia? Kenapa dia tak nak keluar? Kurang ajar lah kau ni. Dia keluar tak? Dah keluar. Okay, mantap guys. Dah keluar guys. Dah keluar. Memang risau. Okay. So kita dah curi yang burung Ni burung apa entah aku pun tak tahu. Burung lemon. Okay, nama dia apa ni? Perocello Lemoncello. Okay, first kita dah curi satu. Then kita akan curi lagi punya mahal sikit lah. Ni tak cukup ni. Ni baru sikit ni. Epic. Epic tak ada legend mythic honor, mythic glory ke immortal tak ada. Siapa ni? Kita ada berapa ni? Kita ada 23. Weh, dia ada lagi. Yes. Bukan dia orang lain. Okay, jap. Second place. Jap. Kita dah curi. So sekarang kita kena bayar lagi. Kita kena beli yang lagi mahal sikit. Lah sebab kita punya bank ada 23k. 23k. So kita dah kaya. Mentah-mentah kita curi orang punya, kita dah kaya dah. Game ni halal bukan haram. Kita curi dekat orang punya jadi halal bukan haram Kalau haram tu itu game lain lah korang main. Siap aku dah beli. Dia biasa aku buka. Sok. Ikan. Kita kena tangkap ikan ni. Kau ni konoha lah. Ikan sabar ikan. Bananita dolfinita. Go. Aku jaga kau. Gangster Futera. Beli ni nak cappuccino. Bang, aku punya bang. Kau curi bang. Aku punya. Kau acak. Wih, gas aku punya gas. Aku benci kau sebenarnya kau. Kau ni tunggu. Kau tunggu. Aku balas dendam. Kau tunggu. Kau memang gaduh dengan Chucky Kurang ajar kau. Kau tunggu. Ikan tu aku yang dapat tau. Ikan tu memang aku dapat. Tapi dia yang ambil. Mentah-mentah kau pakai baju biru ni. Kau tunggu. Aku rasa memang kau ni hitam. Jap. Kita kena lock base dulu. Nanti risau nanti. Okay, dah. Okay, kita akan curi pula tempat lain. Jap. Dia dah tutup guys. Dia tak nak keluar ni. Tengok ni. Aku punya tu. Aku bayar kod dicuri kau ni. Memang bangang lah dia ni. Jap. Ada. Siapa-siapa yang mahal. Uish, dia buat tingkat 2 Boleh ke buat tingkat 2 ni geng? Bang. Boleh kena stone. Ni 18 second lagi. Tapi dia ada. Owner ada pada depan. Alamak pisang lah owner ni. Okay, so first of all kita kena kumpul duit dah balik. Sampai sekarang kita tak boleh curi lah geng. Sebab aku pun tak ada duit lah. Bank aku tengok lagi 24. Kalau aku dapat benda tu rasanya dah 50k ke atas aku dah ada tau. Tapi aduh tak jadi tu. Tapi tak apa, kita try balik. Kita kumpul sampai banyak sikit. Okay, then kita bayar yang epic pula lagi. Okay, kita akan beli yang epic. Base buka. Okay. Kau tunggu. Aku punya ikan tau. Aku penat-penat kerja. Aku buat kerja macam-macam. Aku sampai curi orang punya tu. Kau curi Kau kurang ajar kau. Kau tunggu. Ya ni apa ni? Dia tak nak.
Aku nak yang bapak legendary guys. Guys, ada legendary juga guys. So kita akan target juga legendary kali ni. Wow, ada money base daripada depan. Ini sikit weh. Kau ni aku ni rembat bapak kau nanti kau tunggu. Mahal weh. Jap. Weh tak cukup. Alamak tak cukup guys. Ni tadi aku curi ke? Ini aku curi kan tadi. Nubini Aku Pizza curi. 40 kin. Jap. Sikit lagi kak. Siapa? Alah kak tak cukup kak. Allah. Cepat. Weh peace. Weh risau guys. Weh tak sempat weh. Jap guys. Aku dah tahu guys. Sekarang ni plan kita adalah okay, aku dah faham macam mana punya plan kita. Plan kita adalah first kita kena beli satu lagi dan kita kena curi orang punya rasa macam kita kena curi 2 benda lagi. Kita kena curi 2 animalasi. Troppi. So bila kita curi 2 animalasi rasanya kita yang kaya okay? Yang curi ni halal bukan haram Yang curi reality tu yang haram. Ini halal. Okay, so kita ada 44.62k. Kita kutip lagi duit sampai 50k. Okay, kita buat sampai 50k. Okay, so korang tunggu saja sampai 50k. 1 hour later. Alright guys, so dah finally dah 50.23k aku dah ada dah. Okay, so sekarang ni kita kena beli pula satu benda anomalasi. Lepas tu baru kita boleh curi orang punya. Okay, baru duit tu jadi ngam lah. Ni tanah. Ni apa ni? Liri lalala. Pipi kiwi. Ni apa ni? Ush, rare, tanah rare. Yang aku nak mahal sikit lah. Kau tunggu. Baju biru ni memang kurang ajar. Aku tak boleh pakai ni. Dia asal dia jalan sengit weh guys. Bahaya betul lah budak ni. Aku memang nak curi dia punya ni. Sekali aku culik semua benda. Tutup. Tak boleh tutup. Jangan begini guys. Dia ni depan aku ada susah weh. La ilaha illallah. Macam aku. Yes. Apa aku guys? Okay guys. Aku boleh pecah dia punya ni kan. Rhino Tosterino. Aku bayar guys. Demi ni aku bayar. Cepat. Aku. Rhino Tosterino. Wih. Tak apa. Nubini Pizzanini. Roblox dah tak apalah. Okay. Sakit hati lah guys. Tak sangka dia kat tepi. Alright, tak apalah. So kita try lagi. Okay. Tak apa, Roblox pergi pun tak apa. Janji sini kaya cukup. Sakit hati tu. Nubini Pizzanini. Cappuccino. bukan. Pizzanini. Cappuccino Assassino. Oh, Cappuccino Assassino. Let's go, Cappuccino Assassino. So okay. Mahal tu. Kau ni murah sangatnya Cappuccino Assassino. Okay, so kita dah ada Cappuccino Assassino. Okay, so sekarang ni kita kena beli. Sekejap ke kena curi Kita kena curi. Tapi masalah sekarang ni semua base diorang tutup aku. Macam mana aku nak masuk ni? Duit aku tak ada Aku nak guys, duit aku semua habis guys. Aku simpan duit aku di pukul macam tu Guys, sekarang ni kat aku ada satu idea guys. Idea sekarang ni adalah sekarang aku dah beli 3 okay. Ada lagi 2 base. 2 base ni aku nak curi. Okay, macam tadi aku cakap aku nak curi. Okay. Tapi kena buat curi ni, kena buat kerja tu kena buat diam-diam. Ini apa ni? Boleh beli ke? Sekejap. Ni apa ni? Oh damn. Oh ni boleh bayar Oh tak ada duit guys. Aku dah bayar
Okay, so sekarang ni kita kena tengok owner siapa yang owner dekat dalam semua base ni, dan kita kena check time tu, dan bila owner tu tak ada, kita akan tahu. Sebab orang hijau ni itu dia punya owner tempat dia. Ini dia ada apa ni? Mitik, padahal lambat weh. Owner ni siapa Aku pun tak tahu. Tapi yang tu lambat sangat tau. So sekarang ni, wish, semua 1 minit sekarang ni. Lirulilla. Diorang upgrade sampai 1 minit Kau ni kurang ajar nak curi aku punya. Kau balik. Orang Hai, ini kau yang balik masih. sekarang. Mampus. Mentang-mentang aku tengah cakap, kau curi Kau tunggu. Kurang ajar kau. Okay, sekarang ni aku nak curi ni. Tapi pada masalah sekarang ni, macam mana aku nak bayar timing Bapak laju sangat tu. Timing ni habis. Sekejap. Game Pass. Ni apa ni? Ribet. Apa ni? Weh guys. Ni apa guys? 3P Trophy. Gangster Futura. Ribet. Oh, so kita kena beli ni dan kita boleh unlock semua ni. Super second timing. Guys. So kita kena buat benda ribet ni. Nanti kita boleh dapat item-item yang kita nak. Kau tengok ni. Wish. Semua kita dapat weh. Okay, sekarang ni dia cakap apa ni? Dia cakap 3P Trophy. Kita kena cari 3P Trophy dulu. 3P Trophy. Okay. Kita buat task dulu. Nanti habis kita kena curi. Okay, 3P Trophy. 3P Trophy. Aduh, laju. 3P Trophy, where are you? 3P Trophy. Ini 3P Trophy ni. Berapa lambat guys? Apa ni? Bukan. Ni telapa. Apa benda nama ni? Telapa di Fero. Oh. Kaca helikopter. Bukan helikopter. Oh, helikopter. Telapa di Flelo. Mana 3P Trophy ni? 3P Trophy dengan gangster Fontara. Mana entah. Ni apa ni tayar ni? Hippopotamo. Ni pipi kiwi. Pipi kiwi dengan... Leru. Macam mana kita nak dapatkan ni? Weh, tak ada weh. Weh, gangster betul lah kak tu. Dia sampai bawa untuk nak bantai orang Yang apa tu, base apa tu, kayu kayu ke baseball punya. Ajar kau. Memang dia nak tu aku punya ni Trulimero Trulicina. Mana weh? Lili Lalra Cappuccino Assassino weh. Guys, susah guys. 1 hour later. Guys, aku dah dapat guys, finally. Gangster for Terra. Aku dapat dah. Okay, sekarang ni kita kena dapat lagi satu adalah 3P Trapa. Kita kena buat yang tu. Kena cari. Benda tu susah weh. Aku dah tadi aku tengah cari-cari tak ada weh. Sigma boy. 3P Sigma Boy. Trapa. Mana weh? 3P Trapa tak dapat tu. Udah tadi aku tengah cari 3P Trapa tu. Tapi tak dapat lah. Sigma Boy. Mana 3P Trapa ni? Sigma Boy. Svinina Bombardino. Sigma Boy. Sigma Boy. Terus kau. Memang dia nak curi tempat aku Aku kena tengok timing aku dulu. Mana weh guys? Nama dia 3P Trophy. Okay, 3P Trophy 3P Trophy. Ni. Oh, kau ke yang aku cakap tadi tak nak tu? Lah. Dia ke? Game. Okay. So sekarang ni aku dapat. Alright. So sampai kena ada 1 million. Okay, 1 million aku kena ada, baru aku boleh rebate ni. Dan apa jadi pun aku tak tahu
So sekarang ni kita kena dah ada dah. So yang task tu kita dah habis. Okay, tapi kita kena ada 1 million baru kita boleh buat rebirth. Tapi nak buat rebirth tu yang aku pelik ni, apa yang jadi bila kita buat rebirth ke dia jadi macam ni? Dia boleh tambah ke apa? Tapi tak cakap apa-apa. Dia cakap multi 0.5 lah, cash lah. Memang kau ni, kau tadi kau curi aku punya je. Kau tunggu. Dan kata lock 10 second dengan apa ni, Avocadini antichi. friend controller, iron slab, gravity coil, B launch. Oh, okay. Kita ada dapat gravity coil So, tapi kita kena ada 1 million. Macam mana aku nak curi 1 million? Sebab kita kena curi orang punya ni baru kita dapat 1 million. Tapi aku ada 172.52k kita ada sekarang ni. Alright, kita kena curi. Trulimero Trulicina. Kita curi, guys. Guys. Yes, dapat. Suwi dapat. Base. Lock. Alright, kita dapat kembar. Nama apa ni? Trippy Trophy dengan nama ni Trilurilo China. Aku kucing ke apa ni? Asal lain macam tu. Animalasi ni memang risau lah aku tengok. Alright, kita dah curi. Tapi still tak cukup lagi duit. Kita kena lagi curi yang mahal sikit. Macam mythic ke, legendary ke, ataupun macam tu lah. Yang paling mahal sikit lah. Kita kena curi yang mahal sikit. Macam ni kan legendary kan. Kau tengok. Mahal kan 600 dapat. Gangster Futera. Memang ditutup tepi. Gangster Futera. Mentah-mentah diorang nak curi aku punya ni korang ni. Ni risau guys. Okay, jap. Kita kena base. Kita kena lock base dulu. Nanti kita kena tengok orang punya. Alright, jom. Sekarang ni kita kena check dulu rumah jiran siapa yang boleh buka dan ada masa yang ada boleh curi. Lah, dia hilang. Okay, so sampai sekarang diorang semua lock je. Diorang tak buka lagi pun. Tapi satu lagi. Ya, aku memang tak ada rezeki ke. Okay, ada orang. Lah, dia baru masuk ni. Aku tak nak yang masuk ni guys. Okay, Nubini Pizzanini. dia ni tak boleh masuk ni tau. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Dia buat sampai 62 second Nubini weh. Kira Pizzanini. macam 1 minit guys. Nubini Pizzanini. Aku kalau nak tunggu 1 minit kat situ memang risau aku Nubini ni. Pizzanini. Nubini Lambat Pizzanini. lagi nanti. Aku nak malam ni aku kena ribet juga. Video ni aku kena ribet tak kisah apa jadi pun. Sebab aku nak tengok ribet ni apa yang jadi sebenarnya. Tapi sekarang ni Nubini banyak Pizzanini. curi orang punya ni kan. Berber Padapim. Dah, Trulimero semua Trulicina. weh. Tak nak, aku nak mahal sikit weh. Aku nak curi yang mahal. Dekat. Sekejap, ada mahal sikit tak dia punya ni. Nubini Kalau tak ada aku Pizzanini. boleh belah. Okay, dia punya tak ada mahal pun. Semua yang biasa-biasa lah. Yang mahal sekarang ni dia orang punya. Tapi rasanya server ni tak ada yang mahal-mahal sangat lah. Semua macam biasa-biasa. Okay, tak apa. Kita akan masuk server lain. Kita masuk server lain dan kita tengok server mana yang paling yang ada harga. Okay, 2 hours later. let's go. Alright, so aku dah masuk server lain. So aku rasanya server ni rasanya ada banyak orang yang mahal sikit lah kan. Sebab server tu tak ada mahal sangat pun. So aku nak 1 million sekarang ni baru aku boleh rebirth. Dan tapi aku tak tahu apa yang jadi bila kita rebirth. Tapi jap. Ni macam sama ke weh? Nampak macam sama weh. Tapi tak, bukan. Okay, yang paling mahal sekarang ni adalah Nubini Dia. Pizzanini. tapi dia punya lambat weh masa tu. Aku nak yang cepat-cepat tu.
Okay, jap. Aku nak cari. Pitik sini ada guys. Guys, sini ada guys. Pitik. Tapi dia ada orang weh. Dia ada. Guys, dia ada. Okay. Sekarang ni kita kena buat kerja dia diam. Sana memang lambat sikit. So, kita kena lock base ni dulu. Lepas tu kita kena pergi sana. Kalau dia keluar tak apa tu. Tapi maksudnya dia duduk dalam tu. Okay, jap. Rhino Tosterino. Okay, jap. Dia datang balik. Dia guys, memang tak jadi guys. Lerule. Wah. Weh, buka weh. Okay. Bang. Sorry bang. Bang. Okay, bang. Kita share bang. Abang ambil ni. Ambil ni. Abang bagi untuk aku macam yang tu. Bang, base aku bang. Bang. Kes, kita respon kes. Bang, sabar bang. Aku respon bang. Yes, aduh, tak jadi weh. Aduh, dia pergi lock cepat tu. Okay, tak apa. Kita lock base ni, kita try balik. Rasanya dia memang ada kat dalam lagi kan. Okay, kita dia ada. Okay, jap. Kita lock. Cappuccino Assassino. Okay, jap. Kita gerak. Alah, dia ada lagi weh. Dia tak nak keluar tau. Weh. Betul lah dia Lubini kata tu. Pizzanini. Keluar lah kau ni Aish. Tak dia mahal lah. Apa benda ni semua beli yang macam-macam ni. Tak nak weh. Wis, aduh, risau tu. Yes, dia. Lubini Pizzanini. Macam mana aku dah ribet sekarang ni ha? Nubini Tak ada yang Pizzanini. mahal sangat ke weh. Tak nak, aku nak yang mythic. Tu. Yes, semua memang dia kejut. Kau tak akan dapat aku. Kau ingat aku siapa lah? Tidak. Dia buka speed dulu. Kita stay sini. Kita pergi tutup terus. Ui. Tutup weh. Okay, mantap. Okay, so kita ada 209.67k Tapi kalau kita beli yang mahal pun tak cukup doh. Tak cukup. Nubini Okay, jap. Kita Pizzanini. check dulu yang paling mahal. Yang macam Mythic Legends. Ni paling mahal tu berapa ringgit sekarang ni? Okay, kita ada masa lagi, tak apa. Berber Tapi Patapin. aku akan ribet juga. Nubini Tak kisah apa jadi Pizzanini. pun. Tapi aku tak naklah kumpul duit sini kan. Sini kumpul duit sikit okey lah guys. Nubini Pizzanini. Sini kumpul lah sikit okey lah, tak apa. Tapi kita kena curi juga orang punya. Kalau tak curi tak best lah. Kena curi weh. Tapi asal dia orang beli yang tu astaga. Bang, buka base abang boleh je. Weh, macam mana dia boleh nampak tu? Guys, server ni memang lah. Guys, server ni sama juga guys. Kita tak boleh. Kita kena check juga server lain, okay? Tunggu server lain pula. Okay, so rasanya server ni okay lah. Alright, so aku nampak banyak orang yang ada. Kita jauh weh. Kita yang last. Kita last. Okay, so sekarang ni alright, so sekarang ni kita kena tengok base dia orang. So diorang memang ni orang-orang dah ribet ni. So masuk dah ribet tu. Sekejap, dia buka base ke. Pasal aku lag. Aduh, aku lag. Guys, semua tempat ni sekarang kita tengah jauh tu. Kita bukan Lionel Messi. Messi pun main game ni Mantap tu Messi. Sekejap, asal aku lag. Okay, base ni ada yang 5 base. Ada 4 base. 4. So sekarang ni kita kena curi orang punya. Masalah sekarang ni dia orang meronda-ronda dia. Macam mana aku nak curi weh? Sikit-sikit orang dah keluar weh. Dia orang tak nak. Tata Sahur. Bang, boleh aku check tak bang? Bandito Aku ni Burrito. budak baik. Tak, sabar kak. Ish. Bukan. Ini base tak buka base.
Jap. Best aku. Sekejap. Okay, mantap. Weh, ni asal semua aku dua weh. Cari yang mitik. Semua biasa tu. Okay, ni epic lah. Kita curi yang epic. Burr patapim. Kita curi yang epic punya guys. Go. Cepat. Yes, mantap guys. Kita dapat. Okay. Kita dapat patapim. Patapim. Kita dapat patapim Okay, rasanya kita belum tak cukup lagi sebab yang ni just epic je. So sekarang kita ada 391.1k. Okay. Tetapi maksudnya kita tak cukup lagi. Kita nak lagi mahal sikit tu. Aku nak legendaries ke ataupun mythic punya baru rasa cukup tu. Ni kau tengok, satu dia akan naik 1.1k je. Aku nak terus naik macam mahal sikit. Kita boleh dapat million. Masalah sekarang ni tak ada orang. Ada orang. Tapi epic tu ni. Pada aku ni ada. Ni epic ni. Salamino Penguino. Okay, Salamino Penguino. Kita kena curi tu juga. Tapi aku sama juga, server sekarang ni still Brain Road ni dia orang tak ada banyak sangat nak main. Tapi aku tak tahu dekat mana yang ada server yang banyak ada. Sebab masalah sekarang ni aku tak ada rebirth lagi. Kalau aku nak rebirth kena ada 1 million baru aku boleh rebirth semua ni weh. So sekarang aku kena curi juga. Aku tak nak aku tak nak beli. Malas aku nak beli. Aku nak curi. Aku ni king of curi kita kena curi. Curi itu adalah halal. The game reality tu haram jangan salah faham. Okay, sekarang ni kita kena curi. Daripada mata aku ada mythics. Okay. Macam ada orang. Ada orang guys. Okay, jap. Aku lawan. Okay, dia dah keluar. Dia keluar. Trippi troppi. Dia masuk balik weh. Dia beli sekarang. Dia tengah beli weh. Okay, sekarang dia tengah beli. Dia lock, dia pergi berapa second. Okay, dia tak ribet lagi. Tapi sekarang ni kita kena stay dekat sini. Kita kena tengok. Kita kena ambil ni. Ni paling mahal weh. Ni kan ni. Mythic lah. Boleh buat Reno. Bis aku. Okay, jap. Okay, sekarang kita kena lock base aku. Lepas tu kita pergi sana. Kita curi, kita masuk terus. Itu idea aku. Okay, kalau tak jadi plan B. Okay, plan B Plan B korang tahu apa tu? Korang tak tahu aku pun tak tahu juga. Aku try je. Lambat sangat kena tunggu. Aku tak ada Robux weh. Kalau ada Robux aku boleh masuk macam tu. Pecah terus masuk dalam. Tidak dapat. Wih, bapak siap gitu. Wih, aku kan tak. Ya Allah. Wih, jangan tu. Aku nak curi wih. Lah di left. Aduh, korang ni memang problem lah. Korang gaduh-gaduh. Tolonglah jangan kantorkan aku wih. Wih, bapak Aduh, tak jadi wih guys. Kena curi yang jauh-jauh tu. Diorang ni jap. Kita kena lock base dulu. Nanti kita kena berputar sana sini. Dan kita baru tahu. Alright. Kena curi juga. Tak kisah apa pun. Video ni target aku kena ada 1 million. Okay. Kalau tak ada 1 million, korang subscribe aku. Kalau ada 1 million, korang kena juga subscribe aku juga. Alright, so sekarang ni abang ni dah restart ke? Macam mana dia restart ni? Base ni bukan sikit lambat. Semua base sekarang ni lambat tak bisa hilang weh. Semua orang hilang weh. Tak best tu. Aku nak curi aku ni Kau kurang ajar kau. Sebab apa aku tak nak beli? Kalau aku beli sekarang ni, duit tu hilang. Duit ni hilang. Kalau aku curi, bolehlah dapat. Curi tambah lagi satu. Curi punya tambah, ni punya tambah, dapat terus 1 million. Senang. Kalau aku curi, kalau aku beli sekarang ni, dia akan tolak duit ni. So aku start dari awal. Dia macam lambat lah. Sebab tu aku nak try curi. Masalah sekarang ni, tadi aku nak curi,
Diorang pergi gaduh depan aku tu kenapa? Kantoi lah. Hey, nak curi pun sekarang ni tak boleh percayakan member tau. Ha? Kadang-kadang member pun, aish, risau. Okay, jap. Buka. Betik. Semua. Macam biasa-biasa tu. Okay, jap. Kita curi ni. Kita curi. Perochello Lemonchello. Lambat, sorry kak. Aku kena restart weh. Sorry kak. Okay. Aku respon. Okay. Maaf. Aduh. Dia punya tak ada weh. Dia ada ni, yang burung lemon ni. Aduh, barai tu. Aku nak yang mahal. Alamak, asal aku tak ambil? Aduh. Alright, tak apa. Kita try lagi. Biasanya kalau orang pencuri ni, dia akan kadang-kadang jadi fail tau. Bila orang jadi fail ni, dia akan jadi wow, damn, banyaknya. Tapi semua ni tak nak weh. Ni aku tak nak. Base ni aku tak nak. Memang aku takkan accept ni. Ni. Aku nak. Okay, jap. Baru tadi aku base kan. Okay, jap. Berapa second ni? Okay, jap. Okay, so sekarang ni kita kena curi juga. Tapi masalah sekarang ni, aku risau kalau mamat tu dia akan datang kat sini. Kantoi. Okay, kita kena ambil ni. Okay, jap. Dia letak trap weh. Salamino Penguino. Okay, jap. I made it. Kau ke owner tu weh. Aku tak perasan duduk. Aku ingat orang hitam tu. Hitam yang owner weh. Asal kau pula? Kau siapa bang ha? Dia ada apa ni? Semua dah curi ke dia tengah sibuk? Oh, dia tengah pegang tu. Patutlah. Okay, tak apa. Tak dapat lagi juga. Kita try sampai dapat. Okay, aku tahu kau yang sebenarnya. Okay. Jap. Aduh, jangan dulu. Kau ni. Tak dapat juga. Tak dapat weh. Aku tak tahu diorang ni asyik pukul weh. Tak ada gravity coil lah yang boleh laju tu. Aduh. Kau nak terbang ke apa kan? Benda ni nak pegang. Ini pun susah tu. Nak attack, nak pukul orang. Diorang buat skill weh. Macam Messi. Macam dribbling tu. Macam mana aku nak curi weh? Tak jadi tu aku nak curi. Dia memang ada kat dalam lah. Memang aku kena curi jugalah kali ni. Tak tahu tak kira apa pun. Messi, kau tunggu aku curi kau. Kau tunggu Messi. Angkara Messi Angkara Messi sangat kau. Sangat Angkara Messi kau. Lambat weh. 20 second tu. Dia duduk dalam. Trulimero Trulicina. Base ni tak ada mythic tu. Ada mythic tak? Semua rare tak nak. Kau yang mythic ke legend ke epic pun boleh lah. Okay, sekarang kita ada berapa duit sekarang ni? Kalau kita kumpul dekat sini baru 6. Tak nak. Baru 600k. Ni asal dia tak nak letak. Asal aku Gangster Futera. Macam mana aku nak curi guys? Kenapa tak boleh curi guys? Kenapa benda ni semua macam tak boleh nampak Aish. Cappuccino Assassino. Kejap. Aku tahu dia pergi mana. Patapim. Okay, jap. Kita steal. Strawberrelli Flamingelli.
Asal aku lag weh. Go. Cappuccino Yes! Ini Chucky mah. Ini Chucky loh. Ha? Finally. Aku dah curi weh. Cappuccino Tutup weh. assassino. Guess. Aku dah curi legendary guess. Strawberry. Weh guess. Aku dah curi guess. Okay, mantap. Okay. Nubile Macam biasa aku dah Assassino. curi dah. Okay. So sekarang ni. Memang gelabah doh aku ni. Bila aku nak curi. Ish, risau doh. Sebab ingatkan jadi fail tu. Dia datang tapi aku macam lag. Tak tahu kenapa tapi aku lag. Dia yang mythic tak. Ni epic weh. Oh ni orang punya. Boleh bang. Aku dah curi bang. Su. Ni dia punya base. Diamond. Tak nak. Tak biasa dia punya base ni aku tak nak. Aku takkan sentuh. Kalau akak beli yang mahal sikit. Culinero Trulicina. Okay, aku yang pertama. Tetamu datang rumah kau kak. Okay, so sekarang ni kita dah curi. Tengok ini dapat cepat tau. Korang tengok ni. Ni sikit-sikit tu. Ni tengok walaupun dia 10k tapi baru dapat 10 tu. Tengok satu tu sikit-sikit tu. Aku dapat. Aku nak mahal sikit. Okay guys. Bombardino. So sekarang ni asal aku ni patah balik je. Aku lag ke apa ni? Rasanya aku lag kot. Trulicina. Tak apa. Aku lag so aku pergi server lain pula. Alright. Aku dah sampai. Okay. So sekarang ni kita dah curi guys. Yang tadi tu kita dah curi legendaries. So ni aku dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni baru best. Jauh ni rasa macam jauh sikit tu. Kalau duduk yang hujung kali tu. Nampak macam jauh tu. Susah nak curi. Okay, kita lock base. Macam biasa kita lock base. Dan kita akan ronda-ronda dekat tempat mana yang paling best untuk curi. Ada orang curi. Oh, wah, aku kena sepak. Dia ada banyak. Tapi lambat juga tu. Dia punya base tu 60 second macam tu. Glorbo Frutto Drink. Oh, itu lambat. Sekejap, bang, kau pergi mana? Kau ni base aku bang. Kau nak apa bang? Tak boleh. Aku pun nak curi. Kau nak curi aku punya. Kau tanyalah jiran orang lain. Ni aku punya. Alright. Sekarang ni kita nak curi orang yang punya apa yang di chat. Hehehe. Kau tunggu hehehe. Aku epic. Wih, ni tak nak. Aku nak yang mahal lagi. Legendaries ke mythic lagi ke. Sebab ni aku dah ada dah 792 dah. So aku nak lagi mahal sikit. Tapi atas ni memang mahal weh. 11 second. Bis aku terbuka. Asal aku lag. Aku macam lag kan. Maksudnya aku lag tu. Tak tahu kenapa tapi aku lag. So, bila aku curi tu aku lag. Tak tahu kenapa. Oh dia. Ni. Rhino Tosterino. Nanti. Habis. Okay. Bang, sabar bang. Bang, sekejap bang. Aku dah sempat bang. Let's go. Aduh, sikit lagi guys. Tak best tu. Aduh, gila lah dia tu. Aish, tak apa kita try lagi. Another one. Siapa yang pukul baju putih ke apa? Aduh. Aku dapat tu. Buka lagi. Tak masalah sekarang ni semua orang ada orang ni tau. So aku rasanya susah sikit nak tangkap ni. Jadi datang. Dia lock. Ada mistik. Ada legendary guys. Ada guys. Ada yang legendary kat sini tu. Besar gila tu.
Okay, kita curi pula situ. Fine all'otto, fruttarino. Okay, cepat. Ini ada mahal sikit tak? Ada sikit tak? Yang mythic tak? Mythic tak ada. Legendary secara sekarang ni. Ini paling mahal. Pipi potato. Cepat. Dia tak. Ah! Wih, kau siapa tu? Oh, dia lah owner weh. Aku memang lalu dekat tempat owner weh. Dia pakai speed oil lah. Patutlah. Aku tak ada tu. Miskin. Aku tengah try lagi tapi serisaunya dia tengah ronda-ronda kat sana. So kita kena tengok dia. Let lu. Aku tahu kau nak buat apa. Kau tunggu. Sikit lagi guys. Aku nak sikit lagi guys. Aku nak curi lagi satu guys. Aku kena curi juga. Tak kisah. Target aku legendary ataupun mythic lah. Legendary ataupun mythic. Sebab tadi aku nak try dapat mythic. Tapi tak dapat tu. Sikit lagi. Tapi masalahnya Diorang tengah gaduh. Okay, diorang tengah gaduh. So ni yang owner yang tadi tu kan. Okay, dia kat jauh lagi. Okay, jap. Pipi potato. Okay, jap. Go. Jangan lag. Go. Yes. Okay. Yes. Yes, go baby. Dapat. Easy. Dapat juga. Alright. So aku dapat 2 legendary, 4 epic, 1 common dengan 2 rare. Alright. Aku dapat. So kita tengok total berapa sekarang ni. Kalau dapat 1 million. Damn. Yeah. Finally. Kita dapat 1 million guys. 1 million. Kita dah dapat dah. Alright. So target aku dah sampai. Tapi cumanya mythic je jadi gagal. So itu aku paling sakit hati dia. Mythic tu jadi gagal tu. Risau lah. Kau ni buat apa ni? Kau nak apa? Kau nak masuk dalam? Tak boleh. Kau nak apa? Sekejap. Kau nak ni? Aku keluar game. Okay, ada mythic. Okay. So sekarang kita ribet ni. Dia tak tahu apa masuk. Tapi sekurang-kurangnya aku kena target mythic tu. Tapi tapi tak apa, kita try, kita tengok. Nah, tak boleh. Kau ni aku sepak kau. Kena try mythic. Tak ada bro, mythic kebanyakan orang tak ada sekarang ni. Diorang ada legendary je ada. Tapi aku nak mythic weh. Dia pun mythic tak? Tak ada, dia pun ada legendary juga. Tak ada banyak sangat lah. Dia ada mythic. Tak ada banyak orang pun simpan mythic. Kebanyakan orang diorang simpan legendary je. Sekejap. Dia masuk. Sorry bang. Okay. Aku respon bang. Okay. Maaf. Sorry. Risau. Alright, tak apalah. So aku dah cari banyak server. Tapi kebanyakan server orang ni, diorang ada yang banyak legendary je. Ada Chimpanzini bananini. Kes ni ada kes. Kes ni ada banyak orang kes. Tapi aku tak tahu siapa. Aduh. Serius sama tu. Aku baru nak curi weh. Tak best lah macam ni. Ni ada siapa ni, ada apa ni? Mythic tak? Ni mythic. Bukan. Memang tak ni. Aku tengok dari luar ni macam tak best lah tempat ni. Tak apalah guys. So next video aku akan target mythic. Okay, aku akan target mythic So sekarang kita dapat 2 legendary lah. Cukup lah. Aku dah dapat dah. So dah 1 million dah. Duit aku dah. Kau nak apa kak? Kau balik sekarang. Kau balik sekarang. Nubini pizzanini. Kau nak apa kak? Kau ni kak.
Aku keluar dari TV. Betul. Mampus kau. Alright, so next video aku akan target Mythic, okay? Next video aku akan target Mythic dan aku akan jadi kaya banyak. Aku akan jadi kaya weh. Tak boleh jadi miskin-miskin. No miskin-miskin. Game ni no miskin-miskin. Kena jadi kaya juga, okay? Betul kan bang? Abang tikus. Alright, so kita kena lock dulu. Kalau tak, pencuri akan masuk rumah kita. Aku curi orang jiran, dia pula masuk. No. Aku punya ni. Tak boleh. Okay, kita back. Alright. Okay. Jap. Tak nak tu. Kebanyakan orang Mythic ni Okay. Minta maaf. Sorry, aku tak tahu kau ni ada speed oil. Okay, kita ribet lah. Let's go. Right. Stop. What? Weh. What? Weh, gas tak lawak, gas. Bak ke gas? Weh, aku curi, weh, hilang tu. Weh, aku legendary pernah curi di rumah jiran orang, weh. Tak lawa tu. Weh, Kak witch. Mana? Weh, kosong, weh. Satu habor pun tak ada, weh. Bapak clean mat. Weh, serius ah. Weh, guys. Apa ni? Masa ribet ni, weh. Weh. Jap. Di pintu ni. Bananita dolfinita. Weh, mana barang aku ada semua tak ada, weh. Apa ni? Weh, guys. Weh, benda ni scam. Weh, guys. Dia kata aku ada ini semua ni. Tak ada ke? Guys, tak lawa, guys. Weh, la ilaha illallah. Weh, aku penat curi, weh. Sekejap aku respon. Game ni bug ke apa ni? Tahu bodoh macam mana? Weh, serius lah. La ilaha illallah. Apa ni? Oh, hello friends. Yes. Tapi masa tu seminit pun. Weh, barang pun tak ada, weh. Dia kata aku dapat itu di semua mana, weh. Pipi kiwi. Weh, bapak penipu. Nubili pizzanini. Gravity. Lirili larila. Trippi Gravity apa tak? Weh, tak Tim tu. cheese. Yes. Aduh, aku. So, itulah untuk video hari ni. Aku buat main game Steal a Brain Rot. Aku tak sangka yang aku curi ni semua hilang. Ingatkan dia akan tambah apa? Dia akan tambahkan base aku ke. Tapi apa yang aku curi semua ada kan. Masalahnya hilang, weh. Aduh, baik. So tak apalah. Untuk video hari ni kita dah buat. Okay. Kita dah buat sampai ribet 1 million tu. Second pula ribet ni kita kena tagih sampai 3 million 3 million. Okay. So untuk video hari ni kita dah target yang kita punya target lah. Tapi Mythic je kita tak boleh target lah. So tak apalah. So itulah video hari ni. Untuk korang nak tengok, jangan lupa subscribe. Subscribe dulu. Korang nak like dulu. Share dekat lah kawan-kawan korang semua kan. Kalau korang pun nak main, game ni adalah Steal a Brain Rot
Game ni sakit hati. Okay, aku tak sangka yang aku curi legendary semua hilang. So tak apa, untuk next video pula aku akan post ni part 2 punya. Yang part 2 ni aku akan target mythic dan aku akan target juga sampai 3M. Dan aku nak tunjuk siapa kat aku. So untuk saja untuk video hari ni. So thank you so much watching my video guys. Thank you so much. Dan korang jangan lupa subscribe. Subscribe dulu sampai 1k. Target aku sampai 1k. Alright, so see you my next video. Okay, bye. Assalamualaikum guys.